Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan info-info berkenaan hal ehwal parti dan macam-macam perkara. So, untuk hari ini perkongsian yang saya nak buat adalah berkaitan kejayaan JIM Negeri Kedah, iaitu JIM telah menumpaskan sindiket seluduk parti dan yang didalangi oleh dua rakyat tempatan. Okey, pada 11 Mac 2026 Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah telah berjaya menumpaskan satu sindiket menyeluduk parti masuk Malaysia yang didalangi oleh dua warga negara Malaysia. Okay, dalam operasi yang dijalankan pihak JIM telah berjaya menahan seramai 18 orang parti dari Myanmar etnik Rohingya. Okey, 18 parti Myanmar etnik Rohingya yang berusia 12 hingga 40 tahun. Okey, so 18 orang ni parti Myanmar beretnik Rohingya ditahan. Turut ditahan dalam operasi berkenaan adalah dua warga negara tempatan yang disyaki menjadi dalang sindiket penyeludupan ini. Menurut laporan media, operasi ini adalah dijalankan kesinambungan daripada kejayaan terdahulu yang telah dijalankan pada penghujung tahun 2024. Dalam sebuah tersebut, kesemua parti percayai baru tiba di negara jiran menggunakan jalan laut sebelum dipindahkan melalui jalan darat ke rumah transit. Mereka kemudian diserahkan kepada saudara mara mereka yang ada dekat sini dengan bayaran tertentu. Dia orang dibawa melalui Thailand, ikut jalan laut daripada Thailand masuk Malaysia jalan darat, dan mereka ni diserahkan kepada ahli keluarga mereka di sini dan mengenakan bayaran. Okey, dan menurut laporan media juga pihak JIM Kedah juga sedang menyiasat jumlah sebenar warga asing yang telah dibawa masuk oleh sindiket ini, serta sama ada mereka mempunyai kaitan dengan rangkaian pendaratan ratusan warga Myanmar etnik Rohingya di Langkawi baru-baru ini. So siasatan nak dilakukanlah sama ada dua warga negara tempatan ni ada kaitan tak dengan peristiwa etnik Rohingya yang masuk beratus-ratus di Langkawi. Okey, berdasarkan makluman awam, risikan telah pun dibuat selama 2 minggu. Dan sindiket ini dikesan menggunakan jalan laut dan darat bagi melintasi sempadan Malaysia Thailand. Okey, mereka menggunakan jalan-jalan ini untuk membawa masuk parti. Kesemua parti ini telah pun ditahan di bawah Akta Immigration dan Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 (ATIPSOM). Dan dua orang rakyat tempatan ini telah akan dibawa menghadap Mahkamah Sungai Petani untuk mendapatkan perintah tahanan reman. Okey, so 18 parti etnik Rohingya ni telah pun dibawa masuk oleh dua warga negara tempatan. So kepada penduduk-penduduk sekitar ataupun mana-mana orang awam yang menampak macam muka-muka parti ni, kadang-kadang kita boleh nampak tau muka-muka warga asing kita boleh nampak ni, kita boleh cam. Sekiranya kamu ragu-ragu, boleh buat aduan terus ke bahagian penguatkuasa immigration ataupun balai polis berdekatan. Okey, so itu saja video untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan kongsikan link video ini kepada kawan-kawan anda. Terima kasih dan jumpa lagi.